Tak ada Lira je. Tak konsisten lah makan supplement pun. Kadang lupa nak makan. Ya, dia macam kecum-cum buat dengan dia kan. Biasa. Ada sebentar kan. Ya Allah. Takut tengok video tu. Video mana? Yang sayang tu kan? Kan? Aku tak tengok pun. Nampak aku tak up to date. Buka lah threads tu. Takut dah ni stolnya. Serius lah? Tak, masalahnya macam memang lawa budaknya. Okey. Umur berapa kah? Tak tahulah. Umur berapa? Rasanya sekolah lagi. Masih sekolah lagi. Alah, bayar 17 tu lah. Sayang Ya, saya sayang. Panggil wifi lah tu. Wifi. Confirm Confirm Ada. Mana? Dia kecil juga. Ini betul lah. Ini campur-campur. Yang Libra saya Sephora. Libra Sephora. Ambil yang kedua. Makan sini tak sama. Ya betul. Tak sama. Oh, sini lagi 2-3 serat lah belakang tu. Oh, cakap lah serat. Main serat lah. Aduh. Tak betul-betul. Macam tu komen. Macam tu komen kita nak. Dah cantik-cantik takkan tak bagi tengok. Okey, bagi tengok. Okey. Sekejap ya. Nak atas lagi ke kakak? Foto tak pakai. Nak atas lagi ke ni? Tak payah. Memang macam ni. Ada tak pijak kakak? Yang penting dia sini. Tarik sikit. Okey. Tarik sikit. Tapi kalau budak curang sekali tak ni dalam ni gelap. Budak tu curang. Macam tu je dia bagi. Terbaik. Slowly lah. Macam mana? Dia jilat dia. Sini. Nak ni. Pusing kan? Tak payah. Takut. Biar dia macam ni. Okey, tengok je. Mana? Nanti saya ambil handbook. Tak cukup lighting.
Hidro enggak? Memang ada lagi bro. Kejap lagi display. Naira, Aju nak tengok kamu. Dah tak nak tengok kita. Dia suruh tepi sikit nak tengok Naira. Okey. Terima je lah. Kita tengah photoshoot Orang ada lighting dah ya. Ha. Prop nak bakar. Boyo. Sekejap weh. Exclusive wedding. Dia nak tengok baju. Okey, tengok. Pusing sikit masuk pusing. Kau ni. Baik-baik. Kan jadi roti gulung. Tangan dekat macam kau. Okey. Usap dah Oh ya. Oh ni lah. Ni berapa? Lawa. Oh ya. Kena juga. Oh ya. RM5 pun apa? Tapi yang memang kompleks. Kalau orang tanya beli kita suruh buka masuk tanya. Oh. Dia tak wardrobe. Sebab tak semua orang ada baju. Tapi very sorry. Macam tinggal kuat kan? Yelah tu. Datang baru lagi. Okey, yang buat warna ni. Dah tutup lah. Ke bawah. Mana? Sebelah spa. sekali lah. Saya memang semua orang lambat ada Sarah barang datang buat terima ke atas yang sedap dan just center kan ada yang tidak ada orang lagi lagi dah banyak saya aku siapa yang Pejam betul betul. Okey, saya nak okey mati je buka. Okey, 1 2 3. Sekejap video tak kisah kita post je channel.
Kakak nak ambil gambar. Boleh. Acting boleh. Kita ambil gambar ini. Ada nama macam riak mana tak tahu. Diorang dah pandai-pandai warna dia. Begitu termohon sidang hadirin yang dihormati dan dikasihi, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih ya. Masih lagi ya teman-teman di udara ya bersama kami eksklusif wedding showcase bertempat di Marvia Hotel pada ketika ini. Okey, jam kita kalau saja menghampiri 5:02 petang di mana kita ada satu acara yang terakhir yang dinanti-nantikan, iaitu acara cabutan bertuah. Okey, kita nak persilakan Puan Zaris Azwa untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan sesi cabutan bertuah. Siapa agaknya yang bakal kita nobatkan selaku pemenang bagi acara cabutan bertuah, di mana pemenangnya bakal membawa pulang 2 days 1 night stay in a deluxe room with breakfast for 2 person. Itu dia, 2 hari 1 malam berada di deluxe room dengan breakfast untuk 2 orang. Okey, saya nak persilakan Puan Zaris Azwa untuk set ketiga. Jom kita nantikan, jom kita saksikan kita yang menjadi saksi siapa di kalangan para pengunjung kita yang sebentar satu lagi kita akan nobatkan selaku pemenang bagi segmen cabutan bertuah pusingan yang terakhir di hari yang terakhir, minit-minit yang terakhir sebelum kita melakukan diraih majlis kita pada hari yang berbahagia. Okey, sebelum kita mengakhiri mungkin kita Orang tengok kamu je, orang tak nak tengok kita. Mereka pegang. Marvia Hotel tidak ketinggalan dengan angka 321. Saya ulang lagi sekali. Okey, 3, 2, 1. Yang ni campur dah tak apa. Dah, jalan. Okay. Let's go. Tak, sikit lagi.